trending dan terkini di Dagang News. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa beliau tidak akan campur tangan dalam keputusan komersial bagi memelihara integriti pasaran sambil menekankan komitmen kerajaan pimpinannya terhadap ketelusan dan profesionalisme dalam lanskap korporat serta ekonomi Malaysia. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, keputusan perniagaan seharusnya dibuat berdasarkan merit, kecekapan dan realiti pasaran, bukannya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Saya tidak campur tangan dalam keputusan komersial dan tiada seorang pun daripada rakan kabinet saya seharusnya berbuat demikian. Ya, kita menyokong teknologi baharu, inisiatif hijau serta program kebajikan, namun kita tidak akan campur tangan untuk melindungi kepentingan peribadi atau kelompok tertentu. Keputusan komersial adalah sepenuhnya di tangan anda, katanya ketika sesi perbincangan pada Forum Ilmu Permodalan Nasional Berhad PNB 2025 di sini, 21 Oktober 2025. Beliau turut menekankan kepentingan untuk kekal berpegang kepada aspirasi utama dan mempertingkatkan standard tadbir urus.